wanita sini kena abolish satu words wanita tu. Dia tak perlu ada wanita ataupun lelaki. Ini bidang yang common. Bidang yang siapa-siapa boleh masuk. Dia kena start dengan kecil, tambah jadi besar. Sebab bila kita buat macam ni, kita tak sedar pun yang sebenarnya apa benda kita buat ni dah besar. Orang lain yang nampak. Kita still rasa kita ni kecil lagi sebab kita masih belajar lagi. Sebenarnya bila yang orang nak buat macam tu, dia dah nampak dah ramai orang lain, pekebun, petani lain berjaya. Tapi dia tak tengok proses sebelum. Dia tak nampak proses yang susah tu. Saya rasa sebab ulas sawa. Oh, ulas sawa dia yang tiba-tiba je hilang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam Tani Podcast musim kedua bersama dengan saya Najmi Adli Mustafa, host anda untuk musim ini. Kalau sebelum ni kita tampilkan dengan figura-figura seorang Adam dalam dunia pertanian, tapi edisi kali ini cukup menarik. Kita tampilkan orang kata kaum hawa yang sentiasa memberi inspirasi khususnya dalam bidang pertanian, iaitu edisi khas Inspirasi Tani Wanita. Kita nak melihat sisi pandang yang berbeza dalam orang kata bidang pertanian, dan kali ini kita bersama dengan seorang figura yang sangat orang kata dikenali belakangan ini, tidak lain dan tidak bukan Puan Nur Aisyah. Apa khabar Puan Aisyah? Alhamdulillah baik. Selamat datang ke Tani Podcast. Macam mana perasaan Puan Aisyah kali pertama? Pernah datang MAPS sebelum ni? Ada juga pernah datang. Alhamdulillah. Podcast first time lah. Oh, first time podcast. InsyaAllah kita santai je Puan Aisyah. Ini dia Puan Aisyah, kita punya tetamu untuk hari ini. Dan sebelum kita nak buka ruang podcast kita hari ini Puan Aisyah, mungkin Puan Aisyah boleh orang kata kenalkan sedikit diri dan sedikit latar belakang buat mereka yang masih lagi orang kata tak mengetahui ataupun dah mengetahui, nak mengetahui lagi tentang Puan Aisyah. Silakan. Nama saya Nur Aisyah Syamsuddin. Saya berasal daripada Teluk Intan, Perak. Oh, orang Perak. Orang Perak. Okay. Sebelum saya start pertanian ni, saya seorang yang berlatar belakangkan seni. Seni? Ya, seni halus. Seni halus. Fine art. Fine art. Okay, fine art ni kan dia dekat dengan hati. Jadinya kita buat benda shift pun lebih kepada benda yang dekat dengan hati juga. Setuju. Jadi apa yang saya buat ialah pertanian lah. Saya pilih pertanian. Dalam fine art tu, daripada diploma sampai master saya belajar fine arts 8 tahun. 8 tahun. Lepas tu kemudian saya pergi travel, jalan-jalan, tengok dunia, kenal orang semua, ambil pengalaman. Lepas tu saya jadi freelance designer. Kemudian COVID-19. Kebetulan pula time tu saya pun macam dah penat nak duduk KL ni. Traffic jam lah, apa benda semualah. Tapi saya memang asalnya Teluk Intan, Perak. Time tu ada rumah pusaka kat situ. Saya fikir time tu jomlah balik kampung. Duduk kampung, cari kerja kat kampung, which is saya ingat nak jadi tenaga pengajar lah. Tapi time tu COVID. COVID. Jadi apa kita boleh buat ialah pertanian. Sebab kalau pertanian waktu COVID, semua orang tak kacau. Betul. Sebab itu sumber makanan. Jadi itu je lah yang saya buat hari-hari. Tahu-tahu jadi kerjaya. Nak keluar pun tak boleh zaman COVID. Nak keluar pun tak boleh. Keluar boleh pergi kebun je. Boleh pergi kebun je. So jadi berkebun. Daripada biar kebun terbiar, baik kita usaha kan. Terus kalau tengok dia punya background Puan Aisyah, daripada seni ke pertanian, mungkin orang cakap agak jauh dia punya gap kan. Tapi ada satu titik macam mana menyatukan titik penyatuan antara seni ke pertanian tu. Macam mana tiba-tiba boleh orang kata ke bidang pertanian. Walaupun background dia mungkin ramai yang skeptikal akan cakap daripada seni, so macam mana boleh terus pergi ke pertanian pula? Ini semua lebih kepada minat lah. Saya memang besar dalam kawasan kampung. Jadi pokok, ternakan semua tu memang keliling saya. Memang makanan daripada kecil sekali. Mak bapak saya memang kerja office 9 to 5. Tapi masing-masing pun memang orang kampung juga. Jadi bila awal pagi dengan luar petang bantu balik kerja, dan hujung minggu memang kerja dia orang dekat tanah. Mak saya lebih kepada pokok-pokok hiasan. Bapak saya pula lebih kepada ternakan dan juga pokok-pokok buah, pokok makan.
Jadi saya sekarang ni saya cantum semua sekali. Saya buat semua sekali. Benda-benda tanah ni jugalah saya memang minat. Cuma dulu dia lebih kepada mengacau, sonok-sonok. Tapi sekarang ni saya memang fokus betul-betul sebab lah. Kita sekarang ni dah besar, jadi kita nak kena ada satu sumber income, kita nak kena ada give back lah balik kepada kampung kita, apa yang kita boleh buat. Setuju. Maksudnya daripada awal tu memang orang kata jalan hidup, boleh panggil jalan hidup ke? Dah orang boleh kata dah sebati kan, walaupun macam parents datang daripada kerja di pejabat dan sebagainya, tapi sebab kita gaya hidup tu gaya hidup tu yang memainkan peranan kan. At the end of the day, walaupun bidang kita bidang seni, tapi kalau dah minat tu segala-galanya boleh dilakukan. Betul. Dan juga benda ni kita boleh je selitkan sedi kita dekat dalam tu. Betul. Cara kita olah kita punya batas, cara kita bina kita punya base, cara susunan apa benda yang dekat dalam kebun, dan cara mengolahkan hasil kebun kepada produk, semua tu seni. Betul. Orang seni memang kreatif Tak semua kot. Tak semua orang kreatif. Ada yang memang belajar sekadar untuk belajar, bukan untuk mendalami. Kadang-kadang tak belajar pun, tapi dia memang minat seni, dia lagi power. Betul. Tapi apa pun, ke mana pun arahnya kan, kalau dah namanya orang seni tu, kalau dah orang kata jiwa seni tu ada, maksudnya tak kisahlah seni apa pun, tapi kalau diterjemahkan dalam ruang yang berbeza dalam bidang pertanian kan, dia boleh berkembang dengan jayanya. InsyaAllah. Mungkin kita nak share juga kepada penonton-penonton Tani Podcast. Ramai yang tanya apa yang menjadi dorongan Puan Aisyah untuk menceburi bidang pertanian ni, khusus untuk wanita di luar sana. Dia pada awalnya disebabkan oleh terlalu banyak masa. COVID-19. Terlalu banyak masa. Kemudian dia bertukar kepada minat yang lebih mendalam. Waktu pada awalnya saya tak go organik lagi. Saya masih lagi chemical. Tak adalah 100%. Adalah campur-campur. Waktu tu baru belajar kan. Lepas tu saya fikir, apa kata kita just go organic. Dia lebih sihat. Lebih sihat untuk environment. Lebih sihat untuk diri kita sendiri. Lebih sihat untuk mak saya yang usia dia dah nak 70 tahun. Lagi satu, dekat Teluk Intan, kalau kita nak dapat benda-benda organik ni susah. Kita bukan macam kat KL. Kita ada Jaya Grocer. Kat sini kita ada section organik lah apa semua. Teluk Intan tak ada. Paling-paling ada TF tu, semua daripada China. Faham. Jadi benda tu tinggi dengan racun. Kalau orang kampung memang banyak makan benda organik, tapi tanam keliling rumah. Kalau orang yang tak tanam, pergi kedai lah. Tak ada benda tu. Salah satunya itulah dia, benda-benda tu lah. Mula daripada minat, lepas tu masa macam dia punya waktu kemuncak dia waktu zaman COVID lah. Betul. Dan melihat ada mungkin potensi besar kalau tidak digunakan dengan sebaik mungkin kan. Ya, masa. Guna masa sebaiknya lah. Dan cerita pasal kita dah melihat bagaimana boleh terdorongnya ke bidang pertanian walaupun latar belakang berbeza. Mungkin ada, kita nak tahu juga Puan Aisyah, apa sumber inspirasi Puan Aisyah untuk terus ke hadapan. Zaman COVID ni, zaman ketika mana semua orang tengah terdesak, tekanan ekonomi, tak boleh nak bergerak, ada kawalan pergerakan dan sebagainya. Dan ketika itu Puan Aisyah decide untuk memulakan bidang pertanian, dan sehingga kini dimaklumkan tadi ada dah hampir 5 tahun dalam bidang pertanian ni. 5 tahun lebih dah. 5 tahun lebih. Saya tengok kat Instagram, Twitter, banyak produk dah dihasilkan, semuanya orang kata berasaskan organik. Mungkin ada somebody yang jadi inspirasi untuk Puan Aisyah. Mungkin siapa agaknya sumber inspirasi? Saya rasa bukan somebody, tapi dia lebih kepada masa. Sumber inspirasi adalah masa. Ya, sebab bila masa ni kita dah buat macam-macam, kita dah ada pengalaman, kita dah tengok macam-macam. Kita nak buat satu benda lain. Kita tak nak ikut juga macam orang lain buat pertanian dan juga peternakan. Semua dia jual hasil A, jualnya A juga. Kita nak olah. Dan orang tak banyak buat benda ni, especially dekat Malaysia. Kalau buat pun dia lebih kepada, dia tak komersial ke macam mana? Dia komersial. Cumanya tak banyak yang buat produk organik. Macam mana kita nak panggil, untuk masyarakat muda. Dia punya design dia lebih pada orang tua, terlalu banyak penulisan, veteran staff. Jadi kita nak suntik something yang ini sebenarnya veteran staff, tapi orang muda boleh guna. Orang muda boleh guna. Orang guna boleh guna, baby boleh guna, semua boleh guna. Dan saya nak ubah benda tu
dia bukan typical veteran staff juga yang ada bau-bau kayu semua tu, herba semua tu. Kita nak provide something yang kita cium bau EO. Sedap, wangi, bau muda, bau calm. Bukan bau macam tahu sakit hidung kan, macam minyak angin ni benda semua tu. Ubah benda tu. Jadi dia lebih kepada, sebab saya dia bukan macam mana nak cakap, sebab saya pun sendiri tak guna terlalu banyak produk. Dalam keluar negara ke, saya tak guna banyak produk untuk macam ada inspired ke apa benda ke. Tapi lebih kepada saya tengok orang keliling. Macam mak saya suka guna produk yang ada bau-bau benda semua ni. Lepas tu saya terfikir, kalau benda ni ada bau, saya tak suka. Tapi macam mana nak buat orang sebaya dengan saya suka? Suka, betul. So kita provide something yang macam tu. Lagi-lagi benda-benda yang melibatkan dengan orang kata bahan-bahan organik kan ada bau yang kurang menyenangkan. Betul. Bau-bau akar, bau-bau macam herba-herba macam tu. Betul. Jadi dia kena main dengan campuran-campuran bau yang buat orang suka. At the end of the day dia boleh ubah orang kata stigma yang betul, stigma yang orang rasa benda ni orang tua. Benda ni untuk orang tua. Kita tak nak macam tu. Tapi alhamdulillah lah. Ada angle yang berbeza kan. Ya. Macam boleh sebut pasal sumber inspirasi. Mungkin kalau kita sebut pasal sumber inspirasi, tak semestinya kita come out dengan satu figura yang boleh jadikan kita sebagai rujukan kan. Tapi kalau melihat apa yang Puan Aisyah bagi tahu kita tadi, masa ataupun perjalanan pengalaman tu yang menjadi inspirasi dia untuk terus. Ya, dan orang-orang keliling jugalah. Okey, menarik. Dan sebab arwah ayah saya dulu pun suka bertani juga. Tapi more tu sebab dia kerja cikgu, tapi tak ada masa sangat buat reban lah, bertukang lah. Pernah satu ketika tu, kawasan kat rumah saya ada padang besar, tanam dragon fruit, buah naga. Panggil apa? Bajak tu kan? Behu. Korek lubang, tanam batang besi tu. Semangat tu ada. Memang semangat tu ada. Tanam satu-satu. Kalau waktu berputik buah naga tu punya excited, ambil. Last kena satu penyakit, habis semua pokok. Buah naga ya? Buah naga. Zaman tu eager kan nak buat zaman-zaman muda. Tapi tak berjaya. Cuba lagi. Last jadi apa? Jadi padang jarak, padang cukur. Habis macam tu. Habis macam tu. Ayam Belanda pun ada juga. Tapi sebab kena penyakit, so kita pun bila satu mati tu, so kadang-kadang boleh effect kita punya emotion juga kan. Tapi kita nak cerita pasal bidang pertanian ni juga. Bila Puan Aisyah mula sedar yang sebelum pandemik, kita dah tahu sebelum pandemik dan sebagainya, bagaimana Puan Aisyah melihat dan di mana detik ketika melihat bidang pertanian khusus untuk golongan wanita dia boleh jadi kerjaya yang boleh memberi timbal balik kepada ni untuk golongan muda yang terlalu skeptikal dengan bidang pertanian ni, kotor dan sebagainya. Macam mana boleh sedar dia boleh jadi peluang kerjaya untuk anak-anak muda? Ni sebenarnya kan, dia kalau kita cakap pasal wanita ni, wanita sini kena abolish satu words wanita tu. Dia tak perlu ada wanita ataupun lelaki. Ini bidang yang common, bidang yang siapa-siapa boleh masuk. Walaupun dia tu budak sekalipun, boleh. Jadi benda ni dia kena letak dekat diri sendiri, nak ke tak nak, minat ke tak minat. Kalau minat dan ada nak, teruskan. Jangan fikir banyak. Kadang orang fikir tak ada modal, keluasan kecil. Lepas tu pula ada yang memang minat tapi dia geli dengan cacing, geli dengan takut dengan ular. Dia geli dengan benda-benda yang dia tak nampak pun depan mata, cuma dia fikir lebih. Jadi jangan overthinking lah benda tu. Teruskan saja. Sebab macam saya sendiri, saya tak start dengan keluasan yang luas. Walaupun kalau keluasan tu setengah ekar, saya cuma start dengan 3 kali 6 kaki. So kita belajar daripada situ. Sikit tambah. Kalau kita terlalu fokus kepada benda besar, kita tak nampak benda yang kecil. Betul. Kalau kita terlalu fokuskan benda yang kecil saja, kita tak boleh jadi besar. Betul tak? Betul. So dia kena balance. Dia kena start dengan kecil, tambah jadi besar. Sebab bila kita buat macam ni, kita tak sedar pun yang sebenarnya apa benda kita buat ni dah besar. Orang lain yang nampak. Betul. Kita still rasa kita ni kecil lagi sebab kita masih belajar lagi. Bila kita habis satu bahagian kecil tu, kita akan rasa ni dah boleh dah ni. Kita start yang ni pula, start yang ni pula. Kita tak sedar benda tu timeline.
Yang sebab waktu kita sekarang ni, kita cuma tengah pandang benda yang kita tengah belajar sekarang ni. Sebab kita rasa kita tak mahir lagi benda yang kita belajar ni. Tapi orang dah nampak kita punya timeline. Betul. Kita tak pandang pun belakang, kita terus ke depan. Dah nampak kita langkah kita 2-3, tapi kita rasa macam kita masih, kita baru nak melangkah ke depan. Kita baru nak melangkah ke depan. Benda macam tu. So untuk orang yang macam, kalau nak kata wanita, sebenarnya benda ni wanita ke lelaki ke sama je. Tak ada gender gap. Tak ada gender gap. Benda-benda pertanian tak ada. Even kalau kita nak marketkan barang ke apa ke, dia tak ada. Malaysia ni special dia, kita tak ada gender gap. Kalau kita pergi ke macam pejabat ke apa ke, kita kata kita nak daftar, kita kata kita nak jual, dia tak ada bagi tahu lebih kepada lelaki. Ataupun kita memang nampak lelaki dapat lebih lagi, tak ada. Sama je. Untuk lelaki. Betul. Tak ada. Kat Malaysia ni sama. Jadi kalau rasa nak ada perbezaan wanita lelaki, kalau nak rasa yang wanita tu macam susah sangat, sebenarnya tak ada apa yang susah. Dia balik kepada awal tadi. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Minat ke tak mindset minat? Kan? Yes. Mindset. Kita yang set up kita punya mindset. Betul. Sendiri. Kalau kita rasa, sebab yelah, ni pemikiran ni kalau tak diubah kan, kalau dia kekal sampai bila-bila pun, kita takkan berganjak kepada satu langkah yang lebih besar kan. Bidang pertanian untuk lelaki, sebab kita yang merasa begitu. Tapi kita tak melihat mereka yang sudah berada di posisi dalam bidang pertanian ni kan. Bagaimana satu langkah, akhirnya dia boleh buktikan yang ini tanah ni milik semua kan. Kita pun daripada tanah pun tak ada tanah pun ada beza kan. Ada tanah apa? Ada jenis tanah apa Puan Aisyah? Adalah tanah merah, tanah sawit, tanah gambut, semua tu lah. Tapi tak pernah pun cakap ini untuk lelaki, untuk perempuan. Yang penting adalah bagaimana kita mengubah mindset kita untuk terus ke hadapan. Sebenarnya lagi satu perspektif lah. Bila kita buat benda dengan tanah ni, benda tu panas. Betul. Benda tu kita kena guna tenaga yang lebih. Dan juga kalau kita buat skala besar, kena ada jentera berat. Jadi bila panas, kerja lebih, benda berat ni kita letak kat lelaki je. Betul. Orang perempuan tak buat benda tu sangat. Jadinya bila orang perempuan nak venture kepada benda tu, dia fikir benda tu bahaya lagi, luka lah apa benda semua ni. Itulah benda-benda yang jadi ada gap. Yang ini kerja lelaki, perempuan tak buat kerja ni. Tapi perempuan, kalau kita nak go kepada pertanian, buatlah cara perempuan. Betul. Kenapa nak ikut betul lah. Kalau katakan dia semangat, katakan dia nak buat jentera tu, silakan, tak ada siapa halang. Cumanya kalau katakan tak ada kemampuan kepada ke arah itu, penat nak kena hayun cangkul ke, nak kena membajak ke, penat, tak payah buat yang itu. Kita dah ada IoT, kita ada fertigasi. Kalau katakan kawasan tu bukan kawasan pertanian, tapi kita nak buat pertanian which is macam hidroponik, tak ada masalah. Kalau kita nak buat keliling rumah, tak perlu nak kudrat yang lebih. Betul, kita just set up saja. Lepas tu pula kalau kita kan minat penternakan, tak ada tanah, kalau kita bela ayam dekat kawasan rumah, kena saman. Bela ikan dan juga pokok sekali kan, jadi aquaponik. Dapat ikan, dapat tanaman. Dua dalam benda satu. Benda banyak. Jadi kena pilih. Kalau katakan dia minat, tapi bila dia bagi alasan, maksudnya dia tak cukup minat. Betul. Tu je. Bagaimana dia perspektif dia melihat dalam satu benda tu kan. Setuju. Ramai yang tak sedar. Mungkin penonton-penonton Tani Podcast pun masih berkira-kira untuk orang kata terjun ke dalam bidang pertanian, yang orang kata terlalu skeptikal dengan kudrat ini hanya untuk lelaki. Tapi Puan Aisyah dah buktikan kepada semua, kalau orang kata, kalau kita ada orang kata pemikiran yang lebih ke hadapan dan mengubah perspektif kita terhadap satu benda, kita insya-Allah kita boleh terus maju ke hadapan. Dan Puan Aisyah, kalau kita dah cerita pasal jalur cerita bagaimana bermula, apa sumber inspirasi, kita nak tahu jugalah, orang kata kalau benih yang kita tanam pun tak ada jaminan dia boleh tumbuh dengan subur, apatah lagi kehidupan manusia kan. Ada pasang surut, ada naik dan sebagainya. Untuk Puan Aisyah sendiri, di mana agaknya titik terendah dan cabaran terbesar untuk dalam tempoh 5 tahun lebih ini dalam bidang pertanian? Orang kata apa cabaran, tamparan hebat lah kepada seorang Puan Aisyah ni? Dia tamparan tu belum lagi. Tak tertampar lagi lah. Belum lagi. Baru cubit-cubit sikit lah. So, harapnya memang takkan ada lah kena tampar tu kan. Sebab kita start slow, kita akan naik pun memang slow-slow. Saya akan cuba sehabis baik untuk elak kena tampar tu lah. Ada tepis kan. Okay, lepas tu yang cabaran dia lebih kepada macam dia sendiri. Kalau ada personal issue dengan dia sendiri juga ke apa ke, lepas tu dia macam semangat tu turun naik. Kadang-kadang malas sikit.
Mesti ada. Kadang-kadang terlebih rajin. Terlebih rajin pula sampai tak reti nak balik. Itu pun ada juga. Tapi itulah bendanya pasal pertanian ni. Dia fleksibel. Kalau kita rasa kita malas, kita datang petang. Malah datang pagi, datang petang. Ikut cuaca lah. Ikut cuaca lah. Kalau hujan tu dah tak payah siram dah tahu dah. Lagi satu saya buat cara kerja saya permaculture. So dia ada rotation dia macam-macam. Dia tidak terlalu fix. Dan saya tanam tu pun dah memang tahu dah untuk hasilkan apa dia. Jadi kita dah boleh main dengan cuaca. Kita dah tahu dah bila untuk harvest semua benda. Lepas tu kalau macam saya rasa kalau dekat Malaysia ni lah yang cabarannya agak sukar sikit ialah bila kita nak bekerjasama ataupun kita nak mendapatkan kelulusan daripada agensi. Daripada pihak luar lah. Pihak luar yang memang memegang pertanian di Malaysia ni. Faham? Dia mengikut mungkin dia mengikut daerah ataupun negeri punya branch, saya tak tahu. Tapi biasalah benda-benda macam ni kita kena apply sekali tak jalan. Tanya lagi dah tak tahu kat mana file pergi. Apply lagi nak kena tanya lagi. Supposedly benda tu settle dalam tempoh 2 tahun. Saya apply daripada 2022, 2025 tak dapat apa lagi. Update apa pun tak ada lagi. Bila saya tanya A so tanya B. Tanya B MIA dah. Itu adalah antara cabaran terbesar bagi terutamanya bagi mereka yang buat kerja nak kena ada government support. Itu cabaran terbesar lah. Macam saya sendiri, saya tak ada apa-apa support daripada government agency ke ataupun daripada mana-mana agensi lain. Semua saya direct sendiri. Seller kepada buyer, tak ada orang tengah. Faham. Terus jadi sebab itulah juga saya aktif dekat social media. Social media ialah market saya. Jadi kita kena benda tu, satu, kita direct kepada buyer. Dua, kita kenal buyer kita. Kita dah kenal dah dia punya age, umur dia, dia punya apa, keluarga dia punya sekeliling dia tu. Sekeliling dia. Dia minat apa, datang mesti tahu dia nak jadi apa. Jadi bila kita buat produk, kita dah boleh tahu dah. Yang mula-mula dia beli, dia yakin dengan produk kita, which is kita maintain benda tu. Kalau apa tak kena, bagi tahu terus. Sebab kita nak improve. Data-data tu yang buat improve produk tu. So bila macam contoh kita dah target 20 tahun, 25 tahun ke atas, orang dah start berkeluarga. Kemudian ada apa? Ada baby, ada anak. Kita buat start produk untuk anak pula. So try R&D semua benda tu. Jadi kita kekalkan marketnya sebegitu. Rantaian dia tu takkan putus kan? InsyaAllah. Sebab kita buat produk yang memang orang guna. Dan market value dia tinggi. Kalau kita buat produk yang memang orang guna juga, salah satunya makanan, iaitu kena satu keluasan yang besar. Kalau kita fokuskan kepada makanan saja. Kalau nak keluasan kecil macam saya cakap tadi, boleh. Tapi kita macam, kalau kita nak lebih, kita kena fokus kepada high value. Kalau fokus kepada low value, contohnya kita nak jual bayam aja, boleh tu boleh. Tapi kalau kita nak lebih daripada tu, kita kena buat something yang lebih. Faham. Bukan senang pun Aisyah kan nak memulakan satu perkara. Susah kan? Kita nak kena start menunjukkan profil diri kita. Betul. Start sebelum saya berniaga, saya tunjuk profil diri saya lebih kurang 2 tahun. Setahun lah. Sebab tentu rezeki kot. Sebab COVID-19 orang dah rumah. Semua gadget. Dan semua orang waktu tu beralih kepada pertanian. Betul. Sebab duduk rumah saja, tak tahu nak buat apa. Kawalan tak boleh nak keluar semua kan. Jadi orang banyak beli apa, biji benih. Time tu saya pula jual biji benih kau-kau punya. So itu adalah first start saya punya business untuk jual barangan pertanian, which is biji benih lah yang saya fokus waktu tu. Sebelum tu dah setahun yang pertama memang saya selalu kongsikan pasal pertanian saja. Jadi orang nampak lah saya ni buat pertanian. Jadi bila saya jual benih, which is benih saya jual tu memang saya guna. Bukanlah benih macam random. Kita beli daripada random kita pack kita jual, tak. Tapi benih tu memang benih saya guna. Dia benih memang saya sendiri ulang-ulang, bunga semua tu saya keringkan, repack semua saya jual. So benih saya sendiri. Dan itu berterusan sampai sekarang. Dan bila orang tengok saya masih kekalkan organik, sampai sekarang saya masih organik juga. Saya tak akan bertukar kepada chemical, insyaAllah. So organik itu terus. Kita start keluarkan produk penggunaan diri yang organik pula. Antara produk sabun, minyak, lotion, shampoo, scrub. Yes. So benda ni adalah produk permaculture yang zero waste. Contohnya kita buat contoh sabun temu herba dan senduduk contoh. Dia ada hampas dia. Hampas daripada bahan mentah tu. Hampas kita tak buang. Kita buat scrub. Buat scrub. Yeah. Inovasi daripada. So buat scrub.
Dan barang-barang yang kita guna juga untuk buat produk kita, which is kertas, kaca, aluminium, plastik ada juga. Tapi plastik tu benda-benda yang penting sajalah. Contohnya botol cap macam tu. Sebab apa benda ni? Sebab benda ni boleh recyclable, eco-friendly. Kaca kita boleh hantar recycle, pecahkan balik jadi satu produk baru. Aluminium pun boleh dileburkan. Kalau plastik dah ada grade-grade dia pula. Yes, sebab tu kita kena kurangkan penggunaan plastik. Dan orang selalu tanya saya, kenapa tak ada buat produk liquid? Sebab saya buat semuanya buku. Even shampoo pun buku. Ya. Sebab liquid ni satu, dia kena gunakan banyak sangat bahan untuk dapatkan liquid yang tahan lama. Terlalu banyak benda yang perlu. Kalau korang baca belakang tu, apa benda je yang korang faham actually? Aqua, sodium. Okay lah, ada perfume, ada EO kalau produk tu mahal sikit. Selebih daripada tu, dah tak faham dah. Segala jenis chemical dah tak faham dah. Tapi benda tu yang buat produk tu tahan setahun. 2 tahun pun boleh, cuma bau dah kurang. Kita buat macam tu. Sebab kalau baca ingredients kami punya produk, dia bahan-bahan yang penting sahaja. Sebab tu orang-orang eczema semuanya boleh guna produk tu. Faham. Saya tak buat produk tu fokus kepada orang yang ada masalah kulit. Tapi orang masalah kulit tu semua beli produk saya. Sekarang saya tak langsung, produk organik saya ni adalah market dia semuanya kepada orang eczema. Yang mana bukan target market for the first time. Faham. Target market dia cuma keluarkan produk yang bagus, yang organik, yang bersih. Semua boleh pakai. Semua boleh pakai. Tiba-tiba datang semuanya orang eczema sebab semua tu berkesan kepada diorang. Itulah bendanya. Kadang-kadang kita target A, kita dapat B, which is B tu yang sebenarnya lagi bagus yang Allah bagi kat kita. Sebab kita apa yang kita nak bukan ni apa benda yang Allah nak untuk kita. Apa yang Allah bagi kat kita lagi baik daripada apa yang kita nak. Setuju. Tak semua yang kita nak kita boleh dapat. Tak semua yang kita minta pun kita boleh dapat juga. Tapi saya dapat dua-dua. Alhamdulillah. Itu semua berkat usaha dan percaya, yakin pada diri. Sebab menarik, kepada Allah lah. Yakin pada diri dan kembali kepada Allah. Ya, betul. Ya, macam tu. Jadi itu antara pengalaman yang kita mencabar dari segi karena birokrasi untuk memulakan satu perniagaan. Sebab ada orang fikir kan, ada certain orang fikir nak memulakan, mereka terus fikir 2, 3, 4 langkah ke depan, sedangkan langkah kecil itu boleh memberi impak kepada diri sendiri. Itu betul. Saya selalu nampak tu. Biasanya orang yang fikir 4 langkah ke depan ni adalah orang yang ada modal. Saya start tak ada modal. Modal saya RM2. RM2 untuk beli biji benih kat kedai Eco. So daripada RM2 tu, saya pelan-pelan buat, kenal dulu cara tanam pokok. Kemudian saya kenal pokok lain, macam pokok lain macam mana. Start daripada tu, bila hasil dapat daripada RM2 tu, dia dah jadi RM10, pokok lain pula. RM20, pokok lain pula. So saya start dengan kosong, memang tanah kosong. Selalunya orang yang fikir langkah ke depan ni ialah orang yang dah memang ada duit tapi dia tak ada ilmu. Too ambitious. Bahaya benda tu. Dia kalau ada duit dan ada ilmu, dia memang boleh go far. Tapi kalau dia ada duit, dia tak ada ilmu, selalunya dia sampai, dia fikir 4 tahap ke depan kan. 4 tahap sajalah. 4 tahap usually lah yang selalu nampak lah. Sebab kebergantungannya pada memikirkan keperluan ada modal dulu baru boleh bergerak. Modal dia nak kena fikirkan lagi. Dia punya satu modal dah ada, dah bergerak. Kemudian bila dah ada hasil, dia orang tak tahu hasil tu nak pergi ke mana. Stop sampai situ je lah. Hasil tu bila dah ada jual pula, contohnya dia tahu nak ke mana tu, dia tak ada market yang dah memang ada market. Market dia sendiri, dia tak tahu benda tu. Tak ada, market tu tak ada. Yang dia ada market ialah contoh badan-badan kerajaan yang memang pengumpulan, pusat pengumpulan, jual kat situ. Murah sangat harga dia. Jadi bila dia jual harga murah, dia start rasa tak untung lah buat benda ni. Baiklah duit yang kita ada tu, contoh dia dah jual tu kan, dia dapat balik modal sama cair macam dia invest, ataupun dia dapat lebih sikit. Saya rasa benda ni tak untung lah. Jadi modal tu dia guna untuk benda lain pula lah. So dah habis lah minat dia kepada pertanian tu, dah habis lah. Terlalu ramai orang macam tu sebenarnya. Betul. Jadi buat pertanian ni, kalau orang tanya saya advice, saya akan cakap buat kecil dulu. Tahu dulu apa yang minat. Bila dah tahu buat kecil tu, dah ada rasa minat, baru buat besar sikit. Lepas tu barulah terus besar. Jangan terus tiba-tiba besar, sebab dah terlalu ramai yang jadi. Buat besar, sudahnya habis buang masa macam tu je. Betul. Orang kata minat kena ada. Hangat-hangat teh ayam. Betul, hangat-hangat teh ayam. Mula ada, tak salah ada cita-cita yang tinggi, tapi kata kena ukur baju di badan sendiri. Sebenarnya bila yang orang nak buat macam tu, dia dah nampak dah ramai orang lain, pekebun, petani lain berjaya. Tapi dia tak tengok proses sebelum. Dia tak nampak proses yang susah tu.
Dia tengok muka orang tu, gelap, kering, tangan luka-luka, dia patut dia tahu dah benda tu. Proses ni sangat susah. Tapi orang yang buat tu dia boleh senyum sebab apa? Sebab dia memang minat dia. Dia dah memang dah go through dah benda yang jatuh bangun, kerugian semua dia dah go through. Dan dia ada ilmu yang banyak untuk dia lebih lagi. Tapi bila orang baru masuk ni, dia ada duit lebih, bonus ke apa ke, dia dah berhenti kerja biasa ke apa pun semua, dia nak go kepada bidang ni sebab dia nampak orang berjaya. Sebab tu dia boleh jatuh, sebab dia tak nampak susahnya. Betul. Dan bila susah dia tu, dia dah lalui susah yang pertama 4 tahap ke depan tu, dia tak boleh terima benda tu. Dia nak lebih. Dalam pertanian ni nak lebih memang susah, melainkan masa ada lama dan kenal sangat ramai orang. Dia tak boleh pergi sorang-sorang pertanian dan peternakan ni. Tak boleh nak hasil cepat je, tak menjadi berhenti. Sebenarnya untuk pertanian-peternakan ni memang satu investment yang sangat cepat hasilnya. It is an investment actually. Sangat cepat hasilnya. Dalam tempoh setahun, kalau kita ada lembu 20 ekor, contoh modal kita invest dekat lembu saja 20,000. Tahun depan ni untuk raya haji kita boleh dapat 1,000 lebih. Sangat cepat investment ni. Tapi kena ada ilmu. Dan kena ada market. Kalau kita ada benda tu, kita tak ada market yang betul, kita akan kena guna dengan orang. Orang akan beli harga murah, dia akan jual harga mahal. Penat kita lah. Betul, setuju. Banyak angle sebenarnya yang harus difikirkan untuk menjadi petani. Tapi jangan menjadikan itu satu beban. Betul. Sepatutnya start small. Kita mula mengambil inspirasi daripada kisah-kisah orang hebat ini untuk kita memulakan langkah kecil kita. Orang kata langkah kecil tu tak bermaksudnya kita kerdil. Setidaknya langkah kecil tu boleh menjadi 2-3 langkah ke hadapan lebih besar. Jadi kita nak terus kepada sesi yang seterusnya. Sebelum tu kita berhenti rehat seketika dan kita akan sambung selepas ini dalam Tani Podcast, edisi khas Inspirasi Wanita. Baik, kembali lagi dalam Tani Podcast musim kedua. Selepas rehat dah bau apa nama dia Puan Aisyah? Minyak Pak Herba ni kita rasa lagi fresh untuk memulakan selepas berehat kan. Banyak kandungan sempat Puan Aisyah berkongsi dengan saya tadi. Ada banyak orang kata bukan saja boleh guna untuk pening kepala, enzima lain bunyi dia kan. Enzima pun boleh guna juga. Jadi kita masih lagi dalam Tani Podcast musim kedua, edisi khas bersama dengan orang kata wanita-wanita hebat yang memberi inspirasi dalam bidang pertanian. Baik, Puan Aisyah, untuk kedua ni, tadi kita dah cerita pasal pertanian. Mostly kita banyak cerita pasal pertanian, banyak produk yang dah dihasilkan. Dan kita nak tahu juga, macam tadi saya ada sebutkan, benih yang kita tanam tu pun kita tak ada jaminan dia boleh subur dan berkembang membuahkan hasil, apatah lagi perjalanan hidup manusia. Dan kita nak tengok sisi yang berbeza. Orang kata risiko di luar jangka. Bila sebut je pasal pertanian ni ataupun peternakan, kita banyak berhadapan dengan situasi luar jangka. Tidak kiralah situasi itu datang daripada kita, manusia, tiba-tiba sakit pula kan. Sakit tu Allah yang bagi, betul tak? Tiba-tiba baja habis ke, ataupun dan ada faktor-faktor di luar jangka, cuaca. Ada faktor apa lagi luar jangka? Makanan dan sebagainya. Dan kita nak tahu bagaimana Puan Aisyah sendiri sebagai seorang petani dan peternak berhadapan dengan situasi luar jangka ni. Nah, mungkin boleh kongsi kepada kita, ramai nak tahu juga kan. Cerita-cerita hebat ni biasa kalau orang kata cerita kat sosial media, cerita yang baik-baik je kan. Betul tak? Mana ada orang cerita menangis-nangis kan. Tapi kita tak sedar di sebalik setiap apa yang berlaku tu ada cerita-cerita sedih dia. Mungkin boleh kongsi kepada kita apa situasi-situasi luar jangka yang Puan Aisyah hadapi. Saya minat cerita ular tu. Sebab saya baru tengok video itik apa? Itik jambul. Itik jambul. Alhamdulillah masih teruskan hidup Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dia hidup, lepas tu kemudian sekarang dah innalillah dah. Allah, dah pergi dah dah ilahi. Saya sembelih. Jadi kan macam luar jangka, tadi kita sembang pasal pertanian. Sekarang kita pergi peternakan pula lah. Kalau bab peternakan ni luar jangka dia memang terlalu banyak dan sangat. Memang tak terjangka.
memang tak terjangka dan dia memang menggunakan masa saya, aktiviti harian saya memang kena fokus dekat seko-seko. Berbeza dengan pertanian. Special treatment. Special. Jadi bila orang cakap pertanian susah, saya akan dah try peternakan dah. Macam tu lah. Sebab peternakan ni saya tak buat macam sistem berban. Sistem saya free range, lepas bebas. Oh, bebas, faham. Jadi bila lepas bebas ni, masing-masing memang keluar dia punya PL masing-masing. Sebenarnya ayam, itik, manusia sama perangai. Oh, sama. Ya. Tang mana yang sama? Nakal. Nakal. PL. Apa benda yang dia suka makan, apa benda yang dia suka buat, sama. Ya. Kalau orang tengok ayam, semua ayam kan? Tak. Dia ni suka makan spaghetti, yang ini suka makan sayur, yang ini nak nasi putih kosong aja. Nasi putih kosong. Ya. Sebab saya tak bagi dedak. Kalau bagi dedak tu, dia tak ada option dah. Faham. Nak makan ke tak nak makan ke lantak kau. Itu je makanan makan. Sebab saya memang bagi sisa makanan. Saya akan kutip sisa makanan dekat kedai makan. So saya akan bagi baldi. Sekarang ni kita ada 1, 2, 3 kedai lah rotation untuk sisa makanan. Saya akan bagi baldi. Saya cakap baldi sisa makanan ni, letaklah sisa makanan itu ni semua. Esoknya saya pick up. Saya akan tukar baldi baru. Jadi apa yang dapat dekat dalam baldi tu surprise. Sebab tu saya ada satu episod dekat Instagram saya, baldi surprise. Macam-macam ada. Hari ni buka pap nasi putih, esok buka pap bihun goreng sepenuh-penuhnya, esok buka udah macam-macam lah. Jadi bila saya hantar kedai berbeza. Satu kedai mamak, satu kafe. Kafe lah, makanan western semua. Satu adalah kedai masakan Melayu. Jadi ayam saya dia orang tu banyak selera tekak masing-masing tempat makanan dia macam-macam. Paling dia orang suka sekali ialah kedai teka. Kedai apa? Mamak. Western. Sama je, dia dengan manusia sama je. Level lain macam. Dapat benda-benda proses tu, ya Allah, berebut sangat-sangat. Spaghetti, macam ada ayam goreng tepung apa, chicken chop semua chicken tu. Chop. Yes. Lamb chop ada pernah dapat? Ada. Berebut, itik. Benda-benda macam tu, itu yang diorang paling tunggu. Selalu saya bagi waktu tengah hari yang macam tu. Sebab kalau waktu pagi bagi macam tu, tengah hari dah nasi, petang dah nasi, dia akan jadi macam maleh. Mula dia buat perangai nanti. Perangai dia ialah dia orang akan fly. Dia akan fly? Macam budak asrama, tak suka sekolah, dia akan fly. Keluar benteng kan. Ayam pun sama. Bila dia fly, dia pergi rumah jiran. Kadang-kadang jiran kampung biasalah dia campak sisa. Bila campak sisa adalah macam ayam ke, tulang ayam ke, dia suka makan yang tu. Jadi bila dia fly, dia pergi rumah orang, dia dah kenyang. Bila balik tu dia akan balik lah, fly masuk balik. Yang pandai fly masuk, pandai lah. Yang tak pandai pun ada. Dia fly keluar je. Lepas tu duduk lah dekat luar pagar macam tu. Tunggu kita pula jemput dia. Tunggu saya jemput dia. Itu saya cakap perangai. Kalau saya jemput lambat sikit, bahaya. Ni yang kita masuk hal tak terjangka. Sebab dekat luar ni ada banyak penjahat. Banyak sangat penjahat yang tak tangkap, yang polis tak tangkap. Biawak, ular, anjing. Lepas tu ada lagi satu malam, musang. Ya. Kalau dia orang tak pandai masuk, penjahat ni semua akan tangkap dia orang dulu sebab dia orang sedap ayam. Semua suka ayam. Jadi hal tak terjangka untuk peternakan ni, satu adalah haiwan liar. Dua, makanan. Walaupun makanan saya pick up kat kedai makan. Kadang-kadang ada kedai makan ni waktu musim perayaan, dia tak ada bagi notis, dia tutup sehari 2-3 hari awal. Datang rupanya baket kosong. Bila tanya, alamak lupa nak bagi tahu kita orang cuti seminggu. Udah. Hilang satu sumber. Jadi saya kena ada satu backup kedai. Satunya saya cakap tiga kedai kan. Satu kedai tu adalah satu kedai backup. Maksudnya kalau satu tutup, saya akan hantar paket dekat satu kedai ni. Jadinya dia adalah makanan, cuma makanan favourite dia time tu tak adalah. Sebab tutup. Bila datang kita ambil kat kedai mamak pula, dah tahu dah apa makanan dia. Kari. Sepanjang masa tu kari. Kari kepala ikan. Kari kepala ikan, kari kaki ayam, semua jenis kari ada. Itu kedai mamak pula. Kadang-kadang bila tak ada makanan ni, saya kena proses makanan sendirilah. Macam kedai makan, bila kita cakap pasal kedai makan nasi belauk ni, mamak ke, kedai Melayu ke, selalunya kadang-kadang dia akan bagi satu baldi tu sepenuh-penuhnya daripada bawah sampai atas ialah nasi putih sahaja. Kalau tak bagi Cik Najmi nasi putih hari-hari, nak makan tak? Menung kan? Ayam pun sama. Macam tu juga? Ya. Dia akan tengok je, dia akan makan sikit-sikit, lepas tu dia akan buat perangai, dia kain dengan kaki dia fly. Tak habis. Jadinya saya kena bijak. Olahkan nasi putih tu macam mana kita nak bagi kepada ternakan ni yang dia orang berselera nak makan,
Dan juga dalam masa yang sama, nasi tu adalah makanan yang lengkap untuk ternakan. Ada protein, ada karbohidrat, ada sayur. Sama macam kita. Memang sama. Sebab tu saya panggil dia anak-anak. Memang sama. Jadi saya kena olahkan nasi putih yang ada tu, nak bagi dia makan macam mana, dan nak kekalkan nasi itu supaya tak basi macam mana. Apa antara yang Puan Aisyah kalau buat? Nasi putih saya akan letak dalam bekas freezer. Bila kita freeze, karbohidrat dia tu, kanji dia tu, dia tak jadi sticky. Dia akan jadi seketul-seketul. Tak lembik lah. Dia akan pejal. Dia pejal. Satu lagi saya tak tahulah apa proses kaitan sejuk beku ni dengan kanji tu. Tapi kanji tak ada. Memang nasi tak akan basi. Bila kita keluarkan defrost, nasi tu akan jadi seketul-seketul. Bila kita letak dia dekat luar berapa lama tempoh lepas tu pun, dia tak akan basi dah. Kanji tu dia bertukar jadi air. So kita tapis je lah. Kalau perlu tapis je lah. Dan itu campurlah dengan bahan-bahan. Salah satu saya guna bran. Bran ni adalah sisa lebihan padi. Halus, hancur, halus sangat. Jadi bila kita campur dengan nasi, nasi itu tak melekat satu sama lain. Dia jadi seketul. Dia bercampur dengan bran tu. Lepas tu letak kepala bilis. Kepala bilis ni dapat daripada kedai juga. Yalah, biasa dia orang buang-buang kepala. Sekarang orang jual. Yes, kilo 2-3 ringgit. Kayak KL ni saya tak tahu lah berapa. Kat tempat saya macam tu. Tapi saya dapat free lah. Ada orang-orang yang bagi saya. Lepas tu saya campur dengan juga ulat, BSFL. So ini makanan ayam jugalah. Daun ketum ayam. Daun apa? Ketum ayam. Daun ketum ayam. Biasa orang Melayu ketum lain. Bukan orang Melayu pula lah. Orang manusia kan. Ketum lain kan. So ayam dia ada ketum dia sendiri. Daun ketum. Memang nama dia daun ketum ayam? Ya, Madre de Agua. Dia makanan tu, dia tak adalah buat ayam tu hai semua jalan tak ada. Dia nama je ketum. Sebab rupa dia sama dengan ketum urat merah yang orang biasa buat air tu. Pokok biak tu. Dia ada kandungan apa special? Protein dia tinggi. Protein tinggi. Yes. Itu pun dicampur dengan bergantung kepada kerajinan saya. Kalau saya malas, saya biasa campak je. Dia memang makan. Sebab satu, saya perasan ternakan ni, dia macam kalau benda tu banyak depan mata dia akan jadi sangat memilih. Sebab option dia banyak. Macam kat kawasan saya sekarang, rumput semua dah tak ada dah. Awal-awal dulu, pokok ketum ayam ada. Bila bagi daun, orang tak nak makan sebab rumput banyak. Dia lagi suka rumput. Sekarang rumput dah semua dah botak. Saya bagi daun, semua akan serbu. Itulah dia mesti nak ada sumber hijau juga. Dia bukannya macam kita, kalau orang tak nak makan sayur, tak makan lah kan. Tapi dia orang memang nak ada satu sumber hijau. Which is daun ketum ayam tu lah. Memang tinggi dengan protein, tinggi dengan serat karbon, karbohidrat semualah. Jadi bila kita dapat makanan nasi yang sebegitu, bila kita dapat nasi yang sebegitu, cara olahnya kena berbeza sikit. Dia kena bijak sikit buat permaculture ni. Satu, saya tak nak bergantung kepada dedak. Sebab satu, kos dedak makin lama makin tinggi. Kemudian ialah saya tak nak ada dalam dedak ni dia ada premix. Satu bahan premix. Premix ni ialah bahan-bahan macam added chemical untuk bagi cepat besar, ubat dia semualah. Kita nak cuba elak benda tu. Jadi saya nak fokus untuk buat organik saja, nak tengok dia punya perkembangan macam mana. Dan alhamdulillah lah, semenjak saya memang fokus buat ayam daripada tahun lepas, tahun ni 2 tahun memang betul-betul fokus untuk peternakan. Dia punya pertumbuhan memang cantik. Isi dia memang sedap. Saya tahun lepas saya jual. Tahun ni lah, raya tahun ni. Sebab tahun ni baru saya start jual sikit-sikit saya punya ternakan. Tahun lepas saya memang fokus untuk saya saja. Jadi tahun ni saya dah lalui satu fasa pembelajaran tu. Dah boleh market sikit-sikit. Ada satu follower saya daripada Johor datang ke Teluk Intan. Kita jumpa in the middle lah dekat Tol Sungkai. Sebab time tu situ dekat kampung saya juga, dekat Bido tu. Jadi jumpa kat situ, dia ada nak balik kampung ke tempat lain. Dia order saya punya daging itik serati siap proses. Saya proses sendiri. Sembelih semua sekali lah. Tinggal saya datang ambil yang dah ready. Dah siap basuh. Tinggal buka plastik, terus masak je. Jadinya dia ambil itik saya, dia balik, besoknya raya, dia masak raya. Satu keluarga, semualah keluarga besar. Semua balik kampung macam biasa kan. Dia update dekat saya lepas tu. Dia kata, Masya Allah, saya tak pernah rasa itik sedap ni. Dia kata sedap, sangat-sangat sedap. Dan dia mesej saya, boleh katakan dalam tiap-tiap bulan tu, dalam 2 bulan sekali, dia akan mesej saya, ada stok tak itik? Boleh tak post Johor frozen? Lepas tu dia remind saya lagi, kalau ada itik ingat dia dulu.
untuk post. Sebab dia kata dia teringat-ingat rasa rendang itik yang dia buat. Dan dia teringat-ingat suasana ramai orang makan daging itik tu, puji-puji rasa sedap. Saya juga cakap kat dia, sebenarnya sedap tu masakan puan sendiri. Tapi dia kata memang itik tu sedap. Dan saya ada juga buat comparison itik yang saya bela dengan itik yang dekat luar. Dia punya lapisan lemak berbeza. Lemak tu sebenarnya buat lagi sedap dalam masakan Melayu ni. So, lemak antara daging. Kalau macam kita beli daging Wagyu. Wagyu. Kita nampak tak dia punya marble dia tu? Ya, betul. Marble dia lemak, daging, lemak, daging, lemak, daging. Itu yang buat rasa juicy. Lapar ke tu? Telan ni. Dia punya juicy, dia lembut dia. Tu yang membezakan rasa daging biasa dengan Wagyu. Sama juga dengan itik organik dengan itik yang jenis makan dedak. Kemungkinannya lah. Sebab saya tak buat 100% itik bagi dedak. Saya tak boleh nak cakap betul-betul dia punya perbezaan tu. Tapi based on apa yang customer saya punya feedback, tu yang saya cakap. Dahsyat. Dan ini penggemar itik lah. Penggemar itik juga. Penggemar itik semenjak saya beli itik. Wah, menarik. Macam-macam yang boleh diinovasikan dan ikut kreativiti. Terpulang pada kita nak dengan tak nak aja kan. Betul tak? Sampai daripada Johor datang kan. Mana tahu lepas ni Sabah Sarawak pula boleh. InsyaAllah. Saya dah menelan Ailio ni kan. So siapa lepas ni yang orang kata bahan makanan ternakan mereka ni mungkin asyik bagi dedak je, cuba ikut saranan Puan Aisyah ni kan. Mana tahu lepas ni berlapik-lapik pula lemak dia kan. Jangan lemak, kita sikit melapik sudah. Jangan lemak, berpada-pada sikit. Tapi bila dah dapat makan daging itik tak boleh ni, sikit-sikit lah. Memang sedap lah. Memang sedap lah. Kena bawa sekali lagi ni episod 4 ke 6 nanti, InsyaAllah. Okay, kita dah dengar situasi luar jangka dalam bidang pertanian. Banyak faktor yang kata kadang-kadang nampak macam senang je nak bela kan. Puan Aisyah ni hari ni kutip telur, besok ada telur lagi. Bertelur sepanjang masa je ayam ni kan. Tapi di sebalik tu ada proses yang kita perlu lihat. Dan bagaimana nak hasilkan satu, orang kata, kualiti. Kita bukan nak hasilkan, orang kata, ternakan yang boleh apa, yang penting berkualiti lah. Ya, betul. Okay, jadi Puan Aisyah, kita nak tanya juga. Kita dah sampai di segmen yang ketiga. Kita dah dengar macam-macam cerita pasal itik lah, cerita pasal ada tikus bagi makan kucing. Siapa nama kucing apa, Aisyah? Muji. Muji dah tak ada. Muji pun dah tak ada juga. Saya rasa sebab ular sawa. Ular sawa dia yang tiba-tiba makan. je hilang. Allahu Akbar. Tak apa, kita beli yang baru nanti. Saya tak beli. Jangan beli kucing Adopt, don't shop. Okay. So yang tikus tu macam orang cakap jangan bagi makan tikus. Banyak kena kecam video tu actually. Sebab betul. Kita sekarang ni kalau perasan, bila dikecam macam ni, kita dah nampak dah yang Malaysia ni sebenarnya teruk dah actually. Orang dah tak tahu dah tikus makanan kucing. Betul. Tikus tu makanan kucing. Ada orang yang cakap kata kejamnya bagi makan tikus merah kepada kucing. Tikus biarlah lepas ekor, cukuplah lepas ekor. Yang merah tu kan, belalah elok-elok cantik-cantik lepas. Dia akan datang balik satu geng. Boleh jadi 1,000 dalam tempoh beberapa tahun saja. Dan dia akan rosakkan ladang, tanaman, rock melon ke apa ke, jadah semuanya, jagung ke apa ke, dia akan rosakkan. Dia akan rosakkan peternakan juga. Telur, ayam tu sendiri dia akan gigit pelan-pelan. Waktu hidup-hidup tu dia akan gigit. Tu belum masuk lagi manusia. Kita punya gerobok makanan kita. Haiwan perosak bahaya. Dia punya kencing lagi, najis dia lagi, itu bahaya. Jadi tikus ni memang haiwan perosak yang kita musnahkan, kena musnahkan. Memang benda tu dibenarkan dalam Islam. Betul. Daripada kecil-kecil dia memang kena habiskan. Kalau dia nak hidupkan kalau tikus tu nak hidup, biarlah dia hidup dekat ladang-ladang. Kalau kita tak nampak lah. Kalau tak nampak lah. Kalau nampak tu musnahkan lah. Dia memang haiwan yang kalau nak katakan dia punya ekosistem dia, kucing lah. Burung hantu, ular. Tapi kalau dalam kawasan rumah kita, kucing lah. Kalau tak, apa rantaian makanannya? Betul. Kalau bukan kucing yang rantaian makanannya, kalau tak ada ular juga, tak ada burung hantu juga, kita lah. Kita kena hapuskan. Betul. Cara saya hapuskan, saya tak meracun. Saya bagi kucing saya. Kucing makan, dia kenyang. Makanan yang berzat pada kucing. Makanan yang berzat. Betul. Jadi bila orang kecam video tu, actually Malaysia dah teruk dah untuk pemahaman rantaian makanan ni. Betul. Tak faham kan? Tak faham. Rantaian makanan tu memang penting. Orang cakap kat saya, janganlah bagi, lepas lah dekat semak tu, pandailah mak dia datang.
Betul, mak dia datang. Nanti mak dia datang satu geng. Tahulah nanti. Keturunan habis pula kita kan. Betul. Sama juga macam ular ataupun apa lagi, pemangsa top predator, monyet. Kalau kat hutan dia ada pemangsa dia, harimau. Tapi yang dekat kawasan yang kawasan perumahan, inilah dia. Tapi monyet tak adalah saya buat sendiri. Nak kena bagi makan kucing apa tak adalah. Yang tu saya call pilitan. Jadi pilitan datang, dia buat apa tau? Dia akan musnahkan dia. Orang marah juga. Pecinta-pecinta haiwan ni marah juga. Kenapa musnahkan monyet? Sebab punca dia, bila orang marah ni, dia sendiri tidak mengalami pengalaman kena rosak barang dia dengan monyet. Macam dekat sini kan, kita tengok tadi, kita pekebun tadi kata kat sini ancaman dia ialah monyet. Ini KL kot. Kalau kampung tu boleh cerita lah. Sedang kot ni monyet juga. Monyet sini juga. ada harimau. Tak ada. Tak nak kita kena bagi megas tua kita, which is pelitan. Dia yang uruskan benda ni. Jadi anda semua jangan kecam. Memang kecam. Ini memang rantaian dia. Tak ada harimau, kita ada pelitan. Betul tu. Kita nak bagi awareness juga kan. Atau yes. Apa Muji pun dah tak ada. Kau kecam-kecam kalau tak kena minta maaf kat Muji kan. Muji tu berjuang tau. Dah hilang dah. Dah hilang dah satu superhero kita. Tanpa kita sedar. Tak apa, benda-benda macam ni lah sepatutnya jadi awareness kepada petani-petani dan peternak di luar sana. Bagaimana nak mengawal haiwan-haiwan perosak sebegini. Dan jangan ada yang terlampau skeptikal melihat. Inilah kadang-kadang kalau orang kata kalau tak tahu baca, tak tahu tanya kan, bukan buat spekulasi sendiri. Lagi satu cara saya buat, again saya cakap permaculture. Kita tak guna racun. Tak guna racun. Kalau betul? Kita gunakan contoh untuk haiwan liar, kita nak tabur racun keliling ke apa semua, efek kepada ternak. Dia akan efek rantaian makanan. Tikus makan racun. Racun ada banyak jenis. Ada racun yang biasa, which is tak ada masalah pun guna. Di sekitar situ dia mati habis dah. Kalau racun yang paling kuat sekali tu orang biasa guna untuk tikus, rantaian makanan dia akan habis terus. Kucing yang makan, kucing mati. Bangkai kucing pula, kalau biawak makan, biawak mati. Bangkai biawak pula yang makan nanti helang ataupun pembangkai lain, binatang tu mati. Dia akan ada rantaian dia. Sampai satu tahap nanti dia boleh kacau rantaian makanan manusia juga. Jadi ni satu rantaian tu bahaya. Dan dia akan hapuskan semua sekali. Macam cara saya tak hapus semua sekali. Satu kelompok tu saja. Kelompok lain tu bersepah lagi. Jadi benda tu orang suka pandang pada satu sudut. Sudut lebih-lebih dia tak pandang. Yelah, rantaian consequences. Yes, consequences dia. Consequences apa jadi kalau kita terlebih guna, dan consequences dia apa jadi kalau kita tidak mengambil tindakan langsung. Betul. Dia kena balance. Ada langkah untuk langkah mitigasi untuk kawal risiko dekat pertanian dan juga peternakan. Mungkin Puan Aisyah, sebelum kita ke penghujung sesi, nasihat atau sebelum kita ada soalan nak tanya juga, sepanjang menjadi seorang petani, apa agaknya kenangan paling manis Puan Aisyah dalam bidang pertanian ni, dan juga mungkin nasihat kepada wanita muda di luar sana yang nak menceburi bidang ataupun kerjaya pertanian ni tapi masih mencari arah lagi. Okey, saya rasa kenangan paling manis saya sepanjang saya dalam bidang pertanian dan juga peternakan ni ialah saya dapat spend masa lebih dengan keluarga. Saya kerja sendiri. Jadi saya ada banyak masa dengan mak saya terutamanya. Daripada awal saya belajar, memang mak saya sentiasa ada dengan saya. Bukan saya cakap dia tu best supporter saya, tak. Dia adalah best kritik saya. Best kritik? Ya. Dia persoalkan semua benda yang saya buat. Saya start bidang ni, dia dipersoalkan. Contoh, ada masters. Kenapa tak kerja ni tu ini? Makan gaji benda semua. Balik rumah hitam legam. Sebab awal-awal dulu memang susah sebab nak clearkan tanah semua tu. So saya balik memang keadaannya sangat kotor. Dia akan tengok dia saya. Tapi pelan-pelan di sini pun memang tolong saya juga. Dia tolong saya dalam masa yang sama, dia question saya. Tapi saya pula dalam masa yang sama saya akan approve hari demi hari yang saya ni boleh. Tapi lama-lama benda tu dia terima. Sebab nampak hasil. Parents kita ni nampak hasil je. Dia nampak hasil, dia terima lah. Mula-mula memang dia akan bising sebab dia nakkan satu benda yang lebih stable untuk anak dia. Anak dia tak susah. Betul. Tapi bila kita boleh approvekan, kita boleh tunjukkan yang kita ni boleh, dia diam lah. Dia lagi suka lah. Jadi kenangan manis saya salah satunya, saya dapat spend masa dengan mak saya. Saya nampak dia, daripada dia sihat sampai sekarang ni dia dah tak berapa sangat dah. Kesihatan dia makin merosot. Tapi dalam
masa ni juga adalah saya selalu ada dengan dia buat kerja sendiri ni. Lagi satu, saya banyak masa dengan ni Cik Abel ni. Dia pun selalu juga tolong saya. Walaupun macam hujung minggu, tapi saya selalu ada lah kat rumah. Lepas tu kenangan manis lebih lagi, saya dapat selami diri sendiri. Memahami diri. Memahami diri. Saya rasa benda ni penting sebab kita buat benda yang kita suka dan kita nampak progress diri kita hari demi hari. Dia buat pula benda yang kita minat. Buat benda yang kita minat, benda yang kita suka. Benda tu actually dia effect kita punya mental health. Sikit demi sikit tengok benda yang kita suka, tengok benda hidup. Hari-hari saya pegang pokok, pegang tenakan. Benda ni grounding. Bukan buat kerana terpaksa, betul tak? Bukan. Grounding ni benda yang sangat penting. Yang mana kita pegang tu dia akan release stress dan dia bawa positive energy ke dalam. Dia buat kita rasa senyum, buat rasa relax. Kerja dengan haiwan, kerja dengan alam ni dia tak stress berbanding kerja dengan manusia. Ya, manusia dia ada banyak opinions. Betul. So kena pilih circle dengan alam lepas ni. Tak boleh pilih circle dengan manusia. Balance lah. Balance. Manusia pun ada juga. Manusia pun ada juga. Okey. Ya, hablu minallah. Hablu minannas. Last kali orang selalu lupa nak sebut apa dia? Apa dia? Hablu minal alam. Hablu minal alam. Ya, dengan alam. Baik-baik dengan alam, dengan binatang semua tu. Kita sedar. Kita selalu cakap dengan Allah, dengan umat, manusia, tapi dengan keliling kita tak sedar kan? Ya. Ada benda hidup juga kan? Ya, betul benda tu. Jadi untuk mereka yang nak mencuburi, terutamanya adik-adik muda, terutamanya perempuan. Kalau minat tu teruskan. Jangan katakan asalkan pertanian, dalam kepala cuma fikir mardi. Jangan kepala cuma fikir pejabat pertanian. Duduk dalam office, buat work. Itu pertanian betul, kerja bidang, tahu pasal pertanian, tapi apa yang kita punya lebih kepada praktikal kita. Betul. Apa hasil yang kita boleh keluarkan untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk negara kita, apa dia? Effort sendiri tu. Jangan menunggu orang membantu. Ya, kan? Betul. Kalau minat, teruskan, jangan fikir sangat dan start small. Lepas tu pelan-pelan go big. Betul. Ni Mardi dengar lepas ni kan. Walaupun apa pun yang kita lakukan, orang kata kadang kita kena remind juga. Jadi kita berdiri atas kaki sendiri tu penting. Jangan menunggu ada orang kata asyik-asyik nak letak tongkat je kan. At the end of the day, kita pun sendiri tak dapat berdiri dan tak tahu sejauh mana kemampuan kita kan. Lagi satu, memang kena banyak sebenarnya usahawan wanita dalam bidang pertanian dan peternakan ni, sebab cara berfikir perempuan ni beza sikit. Okay. Dia lebih kepada fikir benda-benda yang macam lebih detail, lebih kecil-kecil, complicated, benda-benda macam tu. Dia betul. Bukan cuma nak fikir directly, hasil keluar. Dia banyak benda. Jadi lagi banyak orang mencubur, lagi banyak produk yang boleh keluar, lagi banyak negara ni boleh produce something yang lebih better. Betul. Kita tak perlu nak fokus sangat kepada barang-barang daripada luar. Macam tu lah. Dia tak nampak nilai tambah apa yang kita ada tu kan. Betul. Kembali lagi dalam Tani Podcast musim kedua, edisi khas, inspirasi khas untuk figura hebat, wanita-wanita yang orang kata banyak dalam bidang pertanian ni. Puan Aisyah, kita nak kembali. Kita dah tahu macam-macam benda, macam-macam orang kata cerita pertanian, cerita penternakan, cerita hidup, siapakah sumber dan sebagainya. Dan orang kata sayang Puan Aisyah kalau ada produk tetapi kita tak komersialkan kepada orang kata pengguna-pengguna dekat luar sana. Sebelum kita menutup sesi kita ni, mungkin saya tengok ada minyak apa namanya tu? Ini nama dia minyak 4 herba. Minyak 4 herba. Mungkin Puan Aisyah boleh kongsi kepada penonton-penonton Tani Podcast ni kan. Ramai yang tertanya-tanya. Mungkin tadi Puan Aisyah kata ada produk untuk sakit kulit dan sebagainya dan guna bahan-bahan organik kan. Mungkin apa agaknya produk-produk yang dihasilkan oleh Puan Aisyah sendiri yang orang kata boleh penonton-penonton Tani Podcast ni dapatkan? Produk saya antaranya ialah sabun, shampoo, scrub, lotion, minyak sapuan. Minyak sapuan. Produk ni produk penjagaan diri yang kita guna bahan asasnya daripada kebun saya lah, kebun Nurai Organik. Contohnya macam minyak 4 herba ni. Kalau kat belakang ni kita tengok ada gambar herba dia. Ada illustrator dia. So 4 herba tu dekat sini.
Ada cukur batik, ada serai Aceh, ada temu hitam dan juga ada halia bara. Jadi minyak tu kita proses tip dia, dapatkan minyak solid dia, campurkan dengan minyak kelapa. Jadinya lagi satu ada kat dalam ni ialah minyak zaitun. Minyak zaitun. Kita guna untuk kulit, untuk ruam baby, untuk lenguh-lenguh, kembung, untuk luka pun sama juga. Jadinya ini adalah beberapa gabungan, contohnya gabungan minyak biasa yang kita selalu guna untuk sakit kepala, untuk luka, untuk kembung-kembung baby semua tu, kita gabungkan sekali jadi satu minyak. Jadi kalau nak travel ke apa, bawa satu botol je. Tak perlu nak kan? Ya, dan juga bau dia sedap cium. Tidaklah sakit kepala semua, dan dia selamat untuk baby. Lagi satu bau, kalau saya tadi sebab bau minyak ni kan, dia tak bau macam minyak angin yang kuat ke apa kan. So macam kadang-kadang mereka ni milih juga produk-produk ni kan, nak cari yang betul-betul dari bahan yang tak ada chemical dan sebagainya. Banyak kat pasaran, tapi nak cari yang betul-betul orang kata yang daripada alam ni susah kita nak dapat kan. Kalau mungkin mereka yang kat luar sana, mungkin ada yang nak beli ke ataupun nak dapatkan hasil produk Puan Aisyah ni, dia boleh dapat kat mana? Dia boleh dapatkan dekat website saya, Kebun Nurai Organic. Tapi dia punya restock dia dah ada batch by batch. Tidak sentiasa ada. Selalunya bila masuk satu batch, saya akan promote, dia akan cepat sikit lah dia punya sold out dia tu. Lepas tu nanti akan restock lagi batch by batch. Sebab benda ni dia mengikut ni juga hasil hasil mentah tu. Tak sentiasa ada. Benda ni contoh satu umbisi tu, bila dia nak tuai tu, dia ambil masa tempoh 6 bulan. 4, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada 7 bulan, ada 8 bulan. Jadi dia tempoh dia lama. Jadi bila nak tanam tu, dia ada rotation dia. Bila tanam 4 kali, maksudnya rotation dia 4 kali. Kena sentiasa tanam lah. Sekarang ni kita start lebih banyak tanam supaya boleh supply lebih banyak. Dan orang tak perlu nak tanya saya banyak kali, bila nak restock. Sebab orang perlukan benda ni. Saya cuba sedaya upaya saya untuk bagi untuk cukupkan keperluan. Permintaan. Itu banyak. Antara produk-produk yang dihasilkan oleh Puan Aisyah sendirilah. So penonton-penonton Tani Podcast boleh dapatkan di website Puan Aisyah sendiri. Dan saya yakin banyak, selain daripada kita bertani, ada benda yang kita terlupa. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain kan. Tadi kita dah cerita pasal dengan manusia, dengan Allah, dengan alam kita tertinggal nak berbudi pula kan. Dan ini antara salah satunya kita beri kepada alam dan kita beri balik kepada manusia. Betul. Untuk dapat manfaat bersama. Dalam bentuk yang lebih mudah. Dan Puan Aisyah, mungkin orang kata di hujung-hujung sesi podcast ni kan, apa agaknya harapan terbesar kepada Puan Aisyah dalam bidang pertanian ni, dan yang orang kata boleh bagi sedikit suntikan semangat kepada anak-anak muda, khususnya golongan wanita? Pertanian ni bukan satu bidang orang miskin. Pertanian ni adalah bidang orang yang ada ilmu. Kalau kita ada ilmu, terutamanya kita fokus kepada organik, kita boleh pergi jauh sangat. Tak semestinya keluasan tu kena besar. Keluasan tu kecil pun boleh. Tapi kita boleh keluarkan satu produk yang mana orang ramai perlukan, orang ramai guna. Iaitu dia boleh jadi market yang sangat tinggi. Jadi benda ni, number one is kita kena ada ilmu. Kita kena tahu market. Lepas tu kita boleh go big. Tak semestinya kawasan tu kecil, untungnya kecil. Tak. Di kawasan kecil tu boleh untungnya sangat-sangat besar, lebih daripada orang yang berhektar-hektar. Tapi kita kena ada ilmu. Kita kena ada market. Kita kena kenal ramai orang. Kita kena kawan. Kita tak boleh select. Benda tu sebab orang selalu pandang lekeh. Pertanian ni bidang orang susah. Orang tak ada kerja buat pertanian. Last choice. Tapi benda tu nak kata salah, tak salah. Memang ramai juga tunjuk benda yang sama. Sebab itulah boleh ada anggapan kepada terutamanya mak bapak kita, pertanian ni adalah benda yang leceh, yang tak untung mana pun. Penat je banyak. Tak salah pun benda tu, apa benda cakap. Kita kena proof yang benda ni salah. Kita kena proof yang benda ni, kita sekarang ni orang muda. Semua dalam ni adalah orang muda. Kita kena jadikan satu produk yang orang muda nak. Bukan lagi kita nak kena fokus kepada apa yang mak bapak kita nak. Kita kena fokus lebih. Kita bukannya pertanian ni bukannya sekadar tanaman, bukan sekadar tanah. Baja. Apa benda bahan dalam baja tu sendiri boleh dipecahkan jadi produk. Ailio pun juga satu cabang bisnes dalam pertanian.
dekat Maibs ni saja. Berapa banyak ada dia punya tempat-tempat coach dia. Ailio. Bahan-bahan supply. Boleh masuk dalam bidang kontrak. Buat supplier dalam badan pertanian. So pertanian sangat-sangat luas. Jangan kita terlalu fokuskan kepada hasil benda hidup. Kita boleh jadi supplier. Tak perlu ada kebun pun. Office kangkang kera cukup. Sekarang semuanya online. Ya. Guna phone saja cukup dah jadi office tu. Cuma keluar jumpa orang. So benda ni, pertanian ni sangat luas dan jangan terlalu fokuskan kepada benda yang kecil. Kita nampak lebih banyak cabang ni bila kita pergi keluar, kita jumpa orang, kita travel ke negara luar. Negara luar ada macam-macam, negara kita ada benda tu. Bawa balik Malaysia. Buat bisnes tu kat Malaysia. Kita pula yang memulakan. Ya, tapi bila kita nak start, kita sendiri kena ada ilmu tentang pertanian. Kalau kita membebel pasal pertanian, tapi orang tengok background kita tak ada apa pun. Apa benda pun tak ada. Family dia pun tak ada apa pun. Macam mana orang nak percaya kat kita? Betul? Kita setakat cakap Ailio je, orang tak percaya. Kita kena tunjuk hasil kita lah. So macam balik pada awal tadi, nak start small. And then go big. Sebab bila kita start small, kita akan kumpul ilmu sikit demi sikit. Macam tu lah. Betul. Cukup. Banyak yang saya pun tak terkata kan apa Puan Aisyah. Sampai cakap cukup. Cukup tu maksudnya dah banyak input yang kita berikan kepada semua pendengar setiap podcast Tani Podcast. Dan orang kata tadi Puan Aisyah cakap, kena ingat pertanian ni bukan untuk orang miskin. Betul. Pertanian ni kena ada ilmu. So luaskan pemikiran anak-anak. Sebab edisi khas Puan Aisyah, kita panggil wanita-wanita hebat, wanita besi dalam bidang pertanian untuk kongsi kepada anda semua apa sepatutnya yang boleh kita sumbangkan dan melihat potensi dalam diri kita sendiri, khususnya dalam bidang pertanian. Dan saya yakin dan percaya ramai di luar sana yang orang kata ada kebolehan, keinginan dan potensi untuk terus membangun, tetapi tidak ada ruang dan jalan untuk melihat bagaimana orang kata pertanian ini boleh dikembangkan. Kita dah dengar perkongsian lagi satu pesanan saya kepada semua yang nak start bisnes contohnya. Kita jangan fokuskan bisnes kita kepada keuntungan. Dia lebih kepada apa yang kita nak bagi kepada orang, masyarakat keliling kita. Kita nak bagi dia satu produk yang memudahkan diri dia, produk yang elok untuk diri dia, untuk dia sihat. So kita suka tengok benda tu sihat, semua sihat. Betul. Itu adalah tujuan utama. Kalau kita buat makanan retort pula contohnya, kita ada satu figura kat Malaysia ni, orang muda sebaya lebih kurang saya, buat makanan retort. Semua orang tahu siapa? Siapa Kak Rami? Bukan. Makanan sambal, makanan dendeng, semua tu. Retort maksudnya apa? Memudahkan orang untuk travel, bawa makanan. Untuk easy. Orang easy, makanan yang buka sedap, senang. Itu adalah tujuan dia. Dan kalau kita nak fikirkan keuntungan, kita lupa pasal tujuan kita. So kita grab tujuan dulu, untung tu akan datang dengan sendiri. Lagi banyak kita tolong orang, Allah akan lagi banyak bagi dekat kita. Itu kunci paling besar sekali kan. Apa-apa bisnes pun pokok pangkalnya apa yang boleh memberi manfaat kepada manusia, itu yang kita kejar dulu, baru untung datang kemudian. Allah cakap kan, nikmat apa lagi yang kau dustakan, lagi banyak kita bersyukur, lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita dapat. Itu perkongsian yang menarik oleh figura hebat kita Puan Aisyah sendiri dalam bidang pertanian dan juga penternakan. Dan secara orang kata kesimpulannya, kita dah melihat pelbagai sisi dan juga angle dalam bidang pertanian ni yang boleh dijadikan inspirasi, bukan sahaja buat golongan wanita, lelaki juga. Sebab pertanian ni tak ada gap gender, tetapi pertanian adalah hak milik semua. Berbakti dan berbakti dan berbudilah pada tanah, insya-Allah akan subur selamanya. Dan saya Najmi Adli, sebelum tu nak akhirkan, terima kasih kepada Puan Aisyah sudi berkongsi dengan Tani Podcast hari ini. Mungkin lepas ni kita boleh pergi makan itik, insya-Allah, yang diternak sendiri. Kita sama-sama sembelih cabut bulu. Boleh. Kita masak apa? Apa makanan yang sedap agaknya? Roasted paling sedap pada saya lah. Okey, kita akan makan roasted chicken. Bukan. Roasted duck. Itik. Kita rasa itik roasted pula daripada Puan Aisyah. Apa pun, terima kasih kepada semua penonton Tani Podcast. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Mungkin sekecil-kecil perkongsian ini boleh beri manfaat kepada anda semua. Sekian saja daripada saya, Najmi Adli Mustafa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.